Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, baik, sini aku ada barang motor untuk di restore. Jadi kita tengok. Okay, motor-motor, barang motor semua dah siap. Barang semua aku dah beli complete lah. So hari ni aku nak tunjuk video aku pasang. Okay, warna grey, dark grey. Macam Myvi lah, Myvi baru. Color macam Myvi baru. Okay, so tak nak buang masa. So kita layan pasang motor ni. Okay gang, let's go.
Tu geng, exhaust dia aku dah cuci. Dah cuci karak dia. Kira cun dah ni kan. Aku rasa cun dah ni. Ni exhaust ori geng. Bunyi dia lain. Ni original geng exhaust. So aku pakai balik exhaust dia. Aku tak nak beli exhaust lain sebab exhaust dia cantik ni. Okay, baik. Inilah motor ni. Okay, lawa geng. Macam kilang. Macam keluar kilang. Okay, engine ni standard je. Engine standard sahaja. Cumanya kita buat jalan ni api dah jalan 12 volt lah. Aku convertkan dia CDI unit EFI. So dia jalan api, lampu semua jalan yang EFI punya. So engine sahaja yang gunakan masih engine kekal yang GBO. Okay, ni GBO bukan GBOJ. Ni GBO. Okay, GBO model Eco Plastic. Complete dah. Aku nak settlekan dulu mana-mana part. So korang boleh tengoklah, okay. Alright. Okay, aku nak sambung pasang dulu. Right. Hujan lebat lah geng. Hujan lebat. So basuh habis. Basuh dekat ni. Aku tak sempat. Aku dah tahu rumah. Mandi-mandi, solat lu, makan, turun-turun habis basuh. Tapi baik sempat lah tolong sikit. So hujan tak berhenti lagi geng. Hujan tak berhenti lagi. Kita sambung esok lah kot. Ni pun sekarang ni dah lewat petang tadi. Dah petang. So aku rasa baik kita sambung esok je lah. Kan? Okay geng. Okay geng. Baik. Motor ni aku dah settle. Set up wiring apa semua. Aku dah check balik. So sekarang ni aku nak cuba start lah. Aku dah set up dia punya minyak semua, kotak angin. Aku terpaksa kena ikat geng. Dia mudah tercabut lah benda ni. So tak ada masalah. Okay baik. Apa aku nak kita cuba start kan. Kita cuba start macam mana dia punya enjin. Jadi ke tak jadi, senyap ke kan. Apa-apa kita kena test dulu kan. Okay kan. Lepas tu kita kena check minyak hitam minyak hitam dekat dengan head tu. Kan. Jadi inilah rupa dia. Full restore motor ni, full restore. Wiring EFI complete. Cuma enjin je. Standard je. Api semua jalan 12 volt lah. Api semua jalan 12 volt. Coil apa? Coil magnet pun, coil plug apa semua pun jalan 12 volt.
Okay, aku nak start. So jom kita tengok kan macam mana motor ni. Okay kan, motor sekali start ya, tak ada masalah, cun gila. Okay, so kita check punya hitam lah, kita check hitam. Okay, kita check punya hitam. Yang penting apa kan, kita bila kita dah overhaul engine apa semua, yang penting kita kena check minyak hitam sini kan. Dia kalau dia macam terkeluar kan, dia terkeluar tu maksudnya cun lah kan. So kita ambil spana dulu, spana 17. Okay, kita buka kan. Korang dengar tak kan? Kalau bunyi macam ada bunyi macam orang nak meludah tu. Betul lah tu kan. So kita try rem, kita tengok dia punya terpecik ke tak. Nampak kan? Oh, kalau minyak hitam keluar macam tu kan, itu maknanya cun gila. Kan? Selalunya kalau orang datang buat motor kat aku, dia tak terkeluar macam tu. Kan, so aku kena servis dia punya oil pan apa semua. Kalau macam ni geng, confirm cam korang tak ada masalah. Cam korang tak akan rosak geng. Itu yang penting kan, kena check yang ni. Ini wajib check geng, penting sangat. Oh panas Okay, enjin tak ada bunyi pelik-pelik ya. Enjin lembut je. Dan senyap. Standard lah, standard So kita bagi ketat dulu. Lepas tu kita test dia punya clutch pula kan. Okay, dah. So kita tengok gear dia ni. 1 2 3. Cantik. Ni gear 3 je. Dia tak ada gear 4 lah, sebab engine standard ya. Owner kata nanti dia akan buat engine up spec. So dia nak bagi standard dulu. Dia kata dia nak masuk dia punya nak masuk JPJ Puspakom. So dia kata engine tak nak usik lah. Tak ada masalah kan. Nanti owner kata dia akan buat engine sendiri lah. Aku okey je, tak ada masalah. Sebab macam ni memang puas hati gila kan. Kalau contohnya, kalau selalunya kan aku buat macam kita dah tukar head block EFI kan, EFI standard EFI Dream. Lepas tu macam ni selalunya JPJ lepas je. Selalunya lah. Kan mungkin dia takut. Tak apa, tak ada masalah. Kan lagi standard lagi bagus lah kalau masuk JPJ. Kan. Okey, semua berfungsi dengan baik. Lampu depan, signal kan, signal. Okey, signal sana sini. Okey, aku buat hazard untuk dia. Hazard apa semua. Atas ni pun ada nyala kan. Ni semua dah ada. Okey, horn. Horn, kita tengok horn. Okey, cantik horn. Lampu belakang menyala. Lampu belakang menyala. Lampu brek terang. Cantik. Okey. Betul tak ada apa dah. Cuma aku nak test ride lah. Nak tengok dia punya engine, clutch macam mana. Itu saja. Kan. Jadi apa pendapat korang kan dengan motor ni? Cun tak cun? Kan. Owner dah tak sabar gila dah ni. Owner dah tak sabar gila nak ambil. So motor tak ada salah aku. Cuma aku nak dia buat nombor plate depan belakang. Dia suruh buat terus lah.
So aku nak try test ride dulu. Macam mana nak try jalan, nak tengok. Okay geng. Baik. Aku dah test motor ni tadi. Ada motor ni dia macam lemah kan. Dia sebab ini kita dah pakai carburetor Dream. So dia pakai kotak angin. So sini aku buat ni kan. Aku tebuk dan aku letak jaring. Nak bagi dia cukup angin lah sebab lemah. So bergunakan angin atas ni, guna yang atas dia, yang asal dia ni, kotak ni jantung ni ni jantung macam jantung Jantung ni dia macam lemah motor. So aku terpaksa lah buat benda ni kan. So aku terpaksa lah buat ni lubang angin untuk dia. Aku cari jaring yang ada atas rumah tu sikit. Lepas tu aku gam silikon lekat elok ni. Cun lah. So aku test tadi ngam. Bila aku test tadi ngam lah. Aku letak sini sebab elak daripada air lah. Kan kalau letak depan ni nanti air hujan masuk. So kalau letak kat sini, so insya-Allah tak ada apa kot. Sebab ada white box sini kan. White box so hujan ke apa tak ada masalah lah. So inilah. Alhamdulillah jadi. Aku main beduk je ni kan. Main beduk aku tebuk je ngam-ngam petak sini. Tebuk dengan pisau. So aku ambil jari potong dan silikon. Dah lekat elok dah ni. Dah sebati dah. So macam ni hasil dia macam mana kan. Dah dia lemah. Dia macam sebu kan. So bila dah angin cukup ngam lah. Tu selamat Allah untuk ni kan. So aku nak pakai white box semua, settle, basuh, cuci semua, dah. Owner dah boleh ambil. Okay. Aduh. Baik kan? Okay, baik. Okay. Baik. Ingat lah. Okay, selamat. Biasa lain je lah. Biasa bawa cucu lah. Okay. Salam warahmatullahi. Bye. Baik. Kalau dia nak upgrade ke. Boleh. Tak ada hal. Okay, baik. Salam warahmatullahi.